Assalamualaikum Rabani Bersaud. Untuk minggu ni saya nak tunjuk aktiviti saya. Aktiviti saya setiap minggu saya akan bagi ayam saya minum air yang bercampur cuka apple. Air yang bercampur cuka apple. Untuk 5 ml ni saya gunakan bekas yang 6 liter 5 ml. Ini pun walaupun bekas ni besar, saya isi air lebih kurang 6 liter saja. 6 liter lebih kurang 5 ml. Ni setiap minggu rutin ayam saya akan bagi minum air yang bercampur dengan cuka apple ni. Kalau kita tengok dia punya kebaikan dia baik untuk sistem penghadaman ya. Untuk usus, baik untuk usus. Bekas ni lebih kurang 11 atau 12 liter, tapi saya isi 6 liter lah. Reban Brahma saya. Brahma yang mula-mula saya ternak. Ini reban Black Sunset, ayam Black Sunset. Kalau untuk botol yang 1.5 liter ni, saya akan bagi sukatan dia
Satu botol ni 1 ml lagi. Kalau reban yang kecil-kecil boleh kita buka pakai botol macam ni, bekas air minum dia macam ni. Untuk 3 ekor ayam boleh tahan 2 hari kalau botol besar ni, 1.5 ni, 1 botol lah. Kalau dalam reban tu ada 6 ekor, kita letak 2 botol. Ini reban Brahma. Reban Brahma, Colombia Brahma, Lek Brahma. Lek Colombia Brahma. Ini reban BPR. Barrett Plymouth Rock. Kalau bekas minum ayam macam ni senang kita nak terbalikkan. Senang kita nak isi, kita letak macam ni je. Mudah. Balik. Ini satu. Kita minum air dekat luar ni, saya dah buat 2 reban. Nanti saya akan buat lagi lah bila ada masa kan. Bekas minum air dekat luar lah macam tu. Kalau dekat dalam dia selalu bekas minum air ni terjatuh, terbuka macam ni. Terbuka macam ni. Ini,
Bila ayam tu dah besar-besar ni, dia bekerja-kerja, bergaduh dah bagi dia minum kecil dulu. Okey, siap. Ini penggunaan dolomite. Pertamalah saya guna dolomite jenama ni. Sebelum ni saya guna jenama ni. Kan? Sebelum ni saya guna jenama ni sebabkan stok sekarang jenama ni dah tak ada di kedai tu. Kedai yang selalu saya beli dolomite ni lah. Sekarang dia gunakan jenama ni pula. Saya akan cuba gunalah macam mana kan. Kalau macam mana pun dolomite ni sebenarnya fungsi dia sama je. Tapi yang ni dia macam tanah sikit. Ni tak tahulah saya kan. Tak pernah cuba ni. Dia macam serbuk batu. Ada bintik-bintik. Ada macam ada pasir-pasir batu kan. Saya cuba gunalah yang ni. Dia punya material dia lain sikit yang ni. Macam kalau sebelum ni macam garam pasir, tapi yang ni macam serbuk pasir pula. Serbuk simen. Okeylah. Saya cuba guna dulu. Rasa okey kot. Sebab saya beli ni pun di kedai jual makanan haiwan lah, kedai dedak. Tengok. Dia serupa serbuk simen aja. Dolomite. Cubalah, bergunalah. Try. Harap tak ada meninggalkan kesan yang tak baik lah untuk ayam. Okey, jom kita tengok kat reban. Okey, sekarang saya nak tabur dalam reban. Reban ni saya dah buang dah dia punya sisa-sisa bulu-bulu yang gugur tu kan. Ini reban ni selalunya kebiasaannya saya akan bersihkan sekitar dalam 2 minggu ataupun 3 minggu sekali saya akan bersihkan dan saya akan tabur dolomite lah. Ini dolomite jenis baru. Saya akan cuba. Tahulah macam mana hasil kesan dia. Dia dolomite ni fungsi dia untuk menghuraikan semula tanah daripada bau najis-najis tu kan.
Lagipun dolomite ni kalau kita tengok dia punya khasiatnya, dia berkalsium, baik untuk tulang ayam lah, tulang-tulang yang untuk pertumbuhan bulu ayam. Ayam dalam reban ni dia dah gugur bulu, mungkin dah usia peringkat bertukar bulu lah, salin bulu. Okey, macam inilah keadaan kalau selepas saya letak tabur dolomite. Reban kalau kita letak dolomite, dia kurang bau dan tak belalat lah, tak belalat. Ini gambaran bawah reban. Bawah reban saya lah kat kampung, kat Bersaut ni. Reban di Bersaut. Bawah ni saya dah najin-najinnya saya dah buang. Saya akan tabur dolomite sebab bila sekarang ni di tempat saya ni musim hujan. Bila musim hujan, keadaan bawah reban tu lembap. Lembap dan berbau dan mengundang lalat. Adalah lalat tapi kurang lah kan, sebab saya setiap minggu saya akan cuci najisnya. Tapi bila keadaan lembap, walaupun kita cuci, dia tetap berbau dan mengundang lalat. Untuk kali ni saya akan tabur dolomite. Dolomite dia macam dolomite macam kapur pertanian. Okey, itu situasi keadaan selepas saya tabur.